kita tak boleh nak masuk dia punya kaliper yang besar bang. Okey. Sebab dia akan sangkut. Okey, saya Taha Rizal bin Abdul Rahim atau lebih dikenali RL. Saya datang daripada Johor, Kudai Johor. Okey, daripada Johor datang ke Sepang ni bawa on the road macam ni kita ni? Yes, bawa on the road. Oh, Bawa on the road. Tapi Okey. jangan silap faham sebab yang ni dia air suspension, that's why abang nampak rendah. Kereta dekat sebelah abang ni, kereta apa dia bang? Honda M-Box JF3, kira nombor 3 pada keluaran dia lah. Apa modifikasi yang abang dah buat pada kereta ni? Okey, kebanyakan saya pakai barang Mugen. Yang kebanyakan dia orang modify memang barang Mugen je lah. Cuma saya nak bagi kelainan pada M-Box saya tukar grill ni. Grill ni daripada keluaran slit breeze. Tapi untuk M-Box jugalah. That's why kita nampak dia grill dia penuh chrome. Macam lips ni, dia punya ni stiker ni semua kebanyakan dia Mugen punya barang lah. Tapi barang-barang ni masih senang nak dapat ke atau dah susah nak dapat sekarang bang? Barang ni kita kena order. Actually kita kena order daripada Japan lah. By option lah. Okey, daripada segi bumper apa semua ni masih kekal original lagi lah? Betul. Enjin apa semua saya kekalkan original lah. Sebab dia pun 660 turbo. Daripada abang punya spek rim dengan suspension ni, boleh cerita sikit bang? Okey, rim saya pakai Sakura rim Wado lah. 17 inci. Suspension saya gunakan depan ni adjustable lah. Dengan air suspension. Dia pakai belon lah, dia tak pakai spring lah, dia pakai belon. Untuk braking, sebabkan kita pakai rim ni, kita tak boleh nak masuk dia punya kaliper yang besar bang. Sebab dia akan sangkut. Memang saya ada plan ni nak tukar 4 port lah, 6 port kan. Tapi tak boleh nak masuk, dia akan kena dengan rim ni. That's why saya kekalkan yang standard lah. Okey bang, kalau bahagian dalam ada buat apa bang? Bahagian dalam kebanyakan dia macam saya cakap lah, Mugen punya barang lah bang. Mugen punya barang. Habis tu dia punya audio saya tukarkan ke semua karos. Karos dia. Daripada SU ni orang panggil ni pisang, daun pisang. Ni bawah hitam, dia punya center speaker. Ni kelawar dengan belakang tu. Belakang tu kalau abang tengok dia macam kenari pakai. Tapi kat cermin tu. Dengan dia punya monitor headrest ni. Semua karos. Speaker cermin tu susah dapat dah sekarang tu. Betul bang. Okey, bahagian belakang ni macam saya katalah, ni Mugen punya telinga. Habis tu dia punya skating. Dengan dalam dia lah. Ada setup esas. Dalam dia setup esas lah. Exhaust bang? Exhaust Bliss. Dia bukan Mugen punya lah. Masa saya beli tu memang dah ada Bliss punya. Okey bang, so apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Mungkin saya nak tukar rim kepada rim lain. Dan kita boleh masuk dia punya kaliper lah yang besar sikit. Mugen kaliper ke, depan belakang kita pakai ambat endless ke. Itu lah saya punya next project. Tapi kalau kata bahagian dalam ni tak ada barang dah yang kita nak main. Semua dah complete lah. Mungkin esas ni pun kita sekarang saya pakai 2-way, mungkin kita boleh upgrade kepada 4-way lah. Dia boleh joget-joget sikit kan. Ini dia naik turun lah. Okey bang, saya ada satu soalan cepuman tu abang. Okey. Andai katalah event hari ni tiba-tiba ada orang datang dia nak beli kereta abang ni, berapa harga abang berani buka? Berapa harga sekali dengan modifikasi ke? Ikut abang, kalau sekali dengan modifikasi berapa harga abang berani buka? Tak tahu nak kata, abang tak ternilai lah. Bagi saya buat masa sekarang ni lah. Buat masa sekarang lah. Okey, kira tak ada niat nak jual lagi lah. Tak ada niat nak jual lagi lah. Okey bang, boleh cerita sikit pasal K-Box culture ni? K-Box culture dia bukan sahaja N-Box. Tapi dia lebih kepada yang macam Daihatsu, Toyota, yang macam bentuk kotak lah. Bentuk kotak. So dia ada menyeluruh, ada satu Malaysia ada. So saya kalau ada siapa-siapa yang berminat bahagian selatan, boleh berjumpa dengan saya lah. So siapa nak join K-Box culture area selatan boleh Roger abang? Boleh Roger saya. Okey bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Alright.